Assalamualaikum semua. Seni player development, technical or tactical? Jom kita deep dive. Kalau kita tengok negara macam Brazil atau Argentina di South America, fokus mereka sangat clear, sangat jelas, which is they orang fokus on technical. Sebab tu kita tengok pemain mereka nampak begitu hidup bila pegang bola. Sebab di peringkat akar umbi lagi, mereka bermula dengan street football ataupun futsal. Banyak bermain di ruang yang sempit yang memaksa mereka menjadi kreatif. Bagi mereka bawah umur 12 tahun ni contohnya tak perlu fikir sangat pasal posisi ataupun strategi yang berat. Prinsipnya mudah. Kalau pemain tak ada mastery ataupun teknikal pada bola, apa saja taktikal pun takkan menjadi. So taktikal budak-budak di South America didedahkan melalui pengalaman game. Player belajar survive sendiri dalam situasi game yang sebenarnya. As compared to Europe, di Europe pembangunan akar umbi ni memang telah beralih ke arah pendedahan game intelligence dipanggil. Okay, yang mana seawal umur 10 tahun dah didedahkan. Yes, kemahiran teknikal tetap menjadi asas, tapi pendekatan moden tak lagi memisahkan teknik dan taktik sebagai dua elemen berbeza. Kat Europe sana lebih structure. Seawal umur 10 tahun ni pemain dah didedahkan dengan game intelligence lebih awal macam saya cakap tadi. Bukannya menghafal formasi kaku, kanak-kanak didedahkan kepada permainan small sided game macam 3 lawan 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5. Bermain juga di ruang yang kecil, memaksa pemain membuat keputusan yang pantas. Impactnya, mereka belajar membaca ruang, mereka memahami bila perlu dribble ataupun pass secara natural tanpa arahan yang rigid daripada coach. Malah dekat sana, latihan berasaskan coach taktik ni sudah banyak dikurangkan di akademi-akademi moden sebab coach tak bergerak, tak memberi tekanan. So manakala situasi perlawanan sebenarnya dia sentiasa berubah-ubah kan. Sekarang game kan. So impact latihan kat sana dibina melalui small sided game yang memerlukan penyelesaian masalah. So ini yang merangsangkan kesedaran taktikal individu sejak daripada awal lagi. Di peringkat akar umbi macam contohnya lah kita ambil Belgium dan Jerman, coach kat sana tak dibenarkan jadi macam remote control yang menjerit, memberi arahan kepada pemain untuk bertindak. Ini bagi membina keberanian dan kreativiti main. Impactnya, pemain dibiarkan melakukan kesilapan taktikal supaya mereka belajar daripada pengalaman tersebut dan memahami impact keputusan yang mereka buat dalam permainan dan supaya mereka boleh apply dalam game sebenarnya. So kat Europe, bola sepak ini adalah permainan pemikiran. Siapa yang faham ruang, siapa yang menguasai space, dia boleh menang. Sebab itu dalam bola sepak moden hari ini penting bagi teknik dan taktikal ni berjalan dengan seiring. Tapi of course lah, cara mengajar taktikal tu berbeza mengikut peringkat umur. Macam peringkat grassroots bawah-bawah ni, bawah 12 ni, tak perlulah nak ajar formasi 4-3-3 yang kaku tu nak bagi ceramah panjang-panjang. Tak. Macam saya sebut kat atas lah, kita lebih fokus pada game intelligence. Bila nak pass, bila nak dribble, ke mana nak lari kalau tak ada bola. Formula modern coaching lah, 70% based on game based learning macam small sided game tu, 30% guided coaching. A simple analogy macam teknik tu like a compass, tactical tu peta. So bayangkan pemain ada kompas yang canggih tapi tak tahu jalan, dia akan sesat. Kalau ada peta tapi kompas pula rosak, dia tak akan sampai ke destinasi. Sebab tu development sekarang bukan lagi tentang buat dribble ulang saja, tapi ajar juga budak tentang buat keputusan masa tengah pegang bola. Jadi peranan kita ni, coaches and even parents di peringkat akar umbi, kita sebenarnya bukan nak menghasilkan robot yang hanya tahu mengikut arahan. Kita nak lahirkan pemain yang pandai membaca dan menganalisa keadaan, bukan dengan cara bagi syarahan, tapi dengan beri pendedahan kepada mereka, pengalaman kepada mereka melalui small sided game contohnya. Biar mereka buat silap, biar mereka ambil risiko, biar mereka rasa pressure, biar mereka belajar cari jalan keluar sendiri. Bila budak belajar melalui pengalaman itu, kefahaman itu akan lebih kekal, lebih lama berbanding kalau kita just bagi tahu dia apa kena buat. So, secara kesimpulannya, dekat Europe ataupun dekat South America, dua-dua technical sebagai base untuk membina pemain, tetapi disertakan bersama dengan game intelligence. Cuma di peringkat Europe lebih di Europe tu lebih structured. Cuma di South America tu melalui game-game yang sebenarnya. But it's okay, it doesn't matter. Yang penting sekarang ni kita kena faham ialah bola sepak ni bukan sekadar bakat di kaki, tapi juga tentang kebijaksanaan di otak atau di minda. Sebab tu saya selalu cakap budak bola ni memang budak cerdik. Assalamualaikum.